Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan-soalan daripada latih diri 9.5 untuk matematik tambahan tingkatan 4. Okay, jadi untuk latihan 9.5 ni ialah penggunaan formula cos. Apa itu formula cos? Iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. So, di antara banyak-banyak ni, mana kita nak tahu A dan B dan C tu? Okay, jadi dalam keadaan bila kita gunakan formula cos ni, satunya adalah apabila kita dalam keadaan kita ada bersebelahan, ada dua yang bersebelahan dan sudut di antara dua sisi tersebut, dan yang kita nak cari tu yang berhadapan dengan sisi tersebut. Jadi itu kita gunakan formula cos. Jadi kalau untuk setiap keadaan ni, keadaan yang sama saja, kecuali yang dalam kes ni maklumat belum cukup lagi, kita gunakan 180 untuk tolak 55 darjah ni, 55 darjah 13 minit. 55 darjah 13 minit. Jadi kita kata 180 tolak 55 darjah. Darjah tu berada di pada bawah punca kuasa. Okey. Dan 13 minit, minit tu juga tempat yang sama. Dan kita akan dapat 124.783, tapi kita bagi dalam darjah dan minit juga, itu 124 darjah 47 minit. Okey. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Formula cos digunakan apabila kita ada dua sisi. Okey, yang ni tak betul ni. Okey, dan sini ialah 45 darjah Okey. Kita ada dua sisi dan ada sudut di antara dua sisi tersebut. Dan sisi yang kita nak cari adalah yang panjang yang berhadapan dengan sudut yang dekat ni. Jadi untuk pengenalan, mana A, yang pentingnya A sahaja. Yang ini adalah A. A kecil. Dan sudut ini adalah A besar. So, apakah nilai B dan C? Kamu pilih antara dua ini. Kalau kamu nak yang ini B, ini boleh C. Kalau ini B, ini C. Mana-mana je. Jadi B dan ini C. Okey. Jadi kita kata X kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC darab dengan cos 45. Jadi kita dapat, dalam kes ni paling senang, kamu tekan je kalkulator daripada awal sampai akhir. 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 3 darab cos 45, iaitu 12.786. Tetapi untuk paling selamat, jangan tulis. Okey, ini terus tulis X saja, iaitu dengan syarat kamu dah tahu bahawa ini ialah nilai X kuasa 2. Dan kamu terus tekan shift punca kuasa 2, akan dapat bukan tekan shift, tekan punca kuasa 2. Okey, dan dapat 3.575. Kalau kamu nak bagi kepada 3.3.576, kalau nak 4 seperti yang cikgu nak bagi, 3.5759. Okey, kenapa 4? Tak ada sebab. Okey, cikgu saja nak bagi 4 sebab perpuluhan. Begitu juga di sini, sama saja. A, yang ini A, yang ini boleh B, yang ini C.
Jadi nilai X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tolak 9, tambah dulu, tambahan 9 kuasa 2 tolak 2 darab B darab C darab cos 124 darjah 47 minit. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 9 darab cos 124 darjah 47 minit. Dapat 348.222 dan nilai X ialah punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu 18.66 dalam kes ini sentimeter. Ini berapa? Ini sentimeter juga. Jadi untuk C, kerja yang sama. A, B dan C. Jadi kita kata di sini X kuasa 2 sama dengan 75 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 darab B darab C darab cos 32. Okey, jadi seterusnya tekan kalkulator saja. 75 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 darab 75 darab 100 darab cos 32, iaitu 2904. Jadi tapi ini belum lagi. Jadi tekan punca kuasa 2 untuk dapatkan nilai X, iaitu 53. Jadi nilai X lah punca kuasa 2 untuk jawapan ni, itu 53.889. Okey, jadi yang kes ni cikgu bagi 2 tempat bulan saja, 53.9 cm. Seterusnya, kita mulakan dengan soalan nombor 2A. Kita perlu mencari sudut pada salah satu sudut yang diberikan di sini. Okey, jadi kita diberikan tiga sisi untuk setiap lukisan A, B dan C. Kita ada 3 sisi dan bagaimana kita mendapatkan sudut yang diberikan. Jadi inilah satu kali lagi, iaitu kita perlu menggunakan formula cos. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan tapi bukan dalam bentuk original dia. Okey, bukan ini, cikgu akan tukarkan dulu, iaitu kepada bentuk apa? Kepada bentuk jadikan subjek ni sebagai cos A. Jadi pertamanya negatif 2 BC cos A, cikgu pindah ke kiri, 2 BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey, dan seterusnya kita pindahkan 2 BC dan kita dapat cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2 BC. Jadi kita dah dapat macam tu. Jadi yang kita kena tahu untuk setiap keadaan ni, manakah nilai A, B dan C. Okey, jadi sekali lagi seperti soalan nombor 1 juga, yang paling penting adalah A. Jika kamu tahu di mana A, B dan C, pilihan kamu sendiri. Mana-mana dua, yang mana-mana yang masih tinggal. Tengok sudut untuk yang ini. Sudut ada di sini, yang berhadapan dengan dia adalah A. Jadi, kita boleh pilih B sebagai 20 dan C sebagai 14. Begitu juga dengan keadaan yang lain. Yang ini adalah A. Okey, dalam kes ini sudut tu kita labelkan dalam ni sudut X, yang dalam yang bertentangan dengan dia tu 10, itu adalah nilai A.
Okay, mari kita buat soalan yang A, iaitu kita kata di sini kita nak gunakan formula cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2 BC. Jadi nilai, sekali lagi nilai kita kata cos theta sama dengan B tambah C. B dan C, tapi ada kuasa 2 lah. 20 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 15.7 kuasa 2 per 2 darab B darab C. Okay. Dan kita kira nilai jumlah di atas dan kira nilai jumlah di bawah, dan kita bahagikan 20 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 15.7 kuasa 2. Kita dapat 349.1 dan yang di bawah lah 2 darab 20 darab 14, iaitu 560. Okay, jadi untuk kita nak tahu nilai theta tu sendiri, jadi kita kena tekan apa? Kita ambil nombor ni dan itu nilai-nilai theta kalau kita tekan shift. Okay? Kita tekan shift cos. Dia akan keluar cos negatif 1. Jadi kita tekan kalkulator untuk nilai 349.1 bahagi dengan 560. Jadi cikgu sendiri akan tekan kalkulator untuk 349.1 bahagi 560. Dan kita dapat 0.623392 seterusnya. Dan kita terus tekan pada shift cos. Dia akan berikan kita jawapan iaitu 51.43. Itu kalau 2 tepat perpuluhan, mungkin cikgu nak bagi sampai 4 tepat perpuluhan. 51.4357 darjah. Okey, kalau faham yang A, kita teruskan dengan yang B. Jadi nilai yang sama. Jadi kita kata cos theta sama dengan B kuasa 2, iaitu 10.8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 per 2 darab 10.8 darab 12. Jadi 10.8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kali ini cikgu akan tunjukkan tanpa menyalin yang tadi ya. Kita tak nak salin yang atas bahagi dengan bawah. Jadi kita akan buat apa? Kita akan kata 216.64 tu untuk bawah saja. Dan untuk ni, untuk selamatkan, tak nak ada careless mistake, kamu tekan bahagi. Bahagi 2 tekan sama dengan bahagi dengan 10.8 tekan lagi, dan bahagi dengan 12 tekan lagi, kita dapat akhirnya 0.816512 dan tekan shift cos dan kita dapat 35. Jadi nilai theta itu kita dapat 35.2628 darjah. Okey, dan seterusnya soalan C, kita akan cari nilai X dahulu, iaitu dari dalam kes ini kita kata cos X adalah, yang ini A, B dan C. 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2. Kita akan gunakan ini kan, tolak dengan
10 kuasa 2 per 2 darab 9 darab 6. Yang ni pun cikgu akan gunakan cara kita gunakan untuk soalan B tadi. Kita akan terus tekan pada 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Dan bahagi 2 sama dengan bahagi 9 dapat sama dengan, dan bahagi 6 sama dengan. Akhirnya kita dapat 0.1574 dan tekan shift cos, kita dapat 80.94 darjah. Okey, jadi nilai X kita dapat 80.94336. Itu untuk nilai X. Jadi nilai theta ialah 180 tolak 80.9436, iaitu 99.056. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak menjawab soalan nombor 3 daripada latih diri 9.5. Soalan nombor 3. Jadi cikgu dah catatkan semua maklumat yang diberikan. Bagaimanapun cikgu bacakan sekali lagi. Rajah di sebelah menunjukkan sisi 4 PQRS, cari sudut PQR. PQR adalah bermaksudnya kita nak cari sudut yang di sini, yang cikgu tandakan sebagai theta. Jadi, okey, bagaimana kita boleh cari sudut sini? Masalahnya dalam segitiga ini cuma ada 2 maklumat. Jadi bila ada 2 maklumat macam tu, tidak diberitahu luasnya, jadi tak boleh dapat menggunakan apa-apa formula sekalipun, kerana ini bukanlah segitiga bersudut tegak. Jadi kita tengok dalam segitiga yang satu lagi ni, iaitu PRS, ada 3 maklumat. Jadi bila ada 3 maklumat, contohnya dalam kes ini kita ada sudut dan 2 sisi yang bersebelahan. Kalau kita gunakan formula cos, kita boleh dapat panjang berhadapan dengan sudut ini. Kerana yang di depan ini adalah yang nama dia sebagai A, yang sudut ini adalah capital A ataupun A yang besar. Iaitu dalam formula cos ini, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Jadi yang penting adalah A besar ini dan A kecil ni adalah 2 sisi yang dimaksudkan sini. Jadi sudut ini adalah A besar dan panjang PR adalah A kecil, dan sini B dan C. Okey. Jadi kalau kita dah dapat nanti panjang PR ni, kita dalam segitiga PQR itu dah ada 3 maklumat. Jadi bila kita dapat dah ada 3 maklumat, kita boleh dapatkan, contohnya dalam kes ni kita nak dapatkan sudut ni. Okey. Alright. Jadi di sini cikgu akan menggunakan formula dalam versi yang asal, iaitu versi yang ini kita masukkan. Jadi dalam kes ini cikgu letakkan PR kuasa 2, B dan C boleh diterbalikkan ikut suka kamu saja. Cikgu ambil B sebagai 9 dan C sebagai 12/5 tolak 2 darab B dan C sekali lagi darab dengan cos 42/3. Jadi cikgu akan carikan, jadi untuk cari jawapan panjang PR adalah punca kuasa 2 bagi jawapan yang di sini. Okey, jadi bagaimana caranya? Kita tekan je kalkulator semua sekali daripada awal sampai akhir. Jadi dalam kes ini ialah 9 kuasa 2 tambah 12/5 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 12/5 darab cos 42/3. Okey, kita dapat 70.833 00363. Jadi di sini cikgu tak salin,
cikgu akan letak di sini sebagai jawapan, answer, iaitu dari situ cikgu terus tekan punca kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 2 bagi seluruh jawapan tersebut. Okey, kita dapat panjang dia 8.4163. Di sini cikgu akan bagi jawapan sebagai 4 perpuluhan. Okey, kenapa 4? Tak ada sebab tertentu. Apa yang pentingnya ialah cikgu memberi lebih daripada 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi kamu boleh bagi banyak kecuali dinyatakan bahawa dia nak jawapan tu dalam 2 tempat perpuluhan. Sekalipun diberitahu bahawa jawapan dia nak 2 tempat perpuluhan di sini, masa kita buat kerja kita boleh bagi lebih. Okey, seterusnya kita dah dapat panjang ini. Jadi sebabkan kita dah dapat, cikgu akan padamkan dan letakkan, labelkan. Jadi kamu pun macam tu juga, labelkan 8.4162 untuk memastikan bahawa kamu tidak tertinggal maklumat yang kamu dah ada. Jika kita tertinggal, nanti kita pun tak tahu nak jawab macam mana kerana kita ingat maklumat tu masih tidak lengkap. Alright, jadi dalam kes ini, dalam kes PQR ini, ketiga-tiga sisi diberikan. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan formula cos ini. Alright, jadi formula cos, jadi dalam kes ini sudutnya berhadapan dengan yang ini. Jadi sudut ini adalah A besar dan sisi yang berhadapan dengan sudut ini adalah A yang kecil. Dan sekali lagi B dan C tu boleh kamu pilih saja. Kalau cikgu pilih B di sini dan di sini C, B dan C boleh diterbalikkan. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, cikgu lebih suka mentransformasikan formula ini. Cikgu tak nak gunakan dalam bentuk yang asal ni. Kerana apa? Kerana ramai student yang tak tahu tekan calculator. Ataupun tekan calculator tu dia complicated sikit nak terangkan tapi apa yang pentingnya cikgu akan menggunakan dalam bentuk lain, di mana cikgu akan jadikan subjek dia sebagai cos A. Jadi daripada sini cikgu akan pindahkan negatif 2 BC cos A. Jadi dia akan dapat 2 BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Dan jadikan subjek tu sebagai cos A. Okay, ni cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Okey, jadi disebabkan kita gunakan formula ni, itu je sebab kamu pastikan dulu mana A dan mana capital A untuk memastikan bahawa kita boleh masukkan saja dalam formula. Jadi B kita dah letakkan 8.7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 8.4162 kuasa 2 per 2BC 2 darab 8.7 darab 5. Okey. Jadi sekali lagi di sini bagaimana kamu tekan kalkulator memberikan sangat penting. Okey. Jadi nilai A tu kita tak tahu macam mana. Kita kena tekan bagi setiap kali kita nak sudut, kita kena tekan shift, okey, pada kalkulator tersebut, sama ada shift sin ataupun shift cos. Dalam kes ni cos, shift cos. Jadi cos kuasa negatif 1 lah untuk jawapan. Sekali lagi cikgu tak akan salin jawapan itu di situ untuk pastikan jawapan tu setepat-tepatnya. Okay, jadi sekarang ni di sini pun akan ada beberapa ataupun ada ramai student yang dah buat kesilapan bagaimana nak dapatkan nilai ni. Ya, kamu boleh tekan semua sekali dan ada bracket-bracket. Jadi untuk memastikan bahawa kamu tekan kalkulator dengan betul, kamu tekan kalkulator dari atas ni semua sekali. Itu tak ada masalah. Jadi kamu tengok 8.7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 8.4162 kuasa 2 dan kamu tekan sama dengan. Okey. Dan kemudian mungkin kamu akan anggap cara yang cikgu ajar ni agak kurang cerdik sikit.
Tetapi ini memastikan pelajar-pelajar yang dah buat silap tu dia tak buat silap lagi. Jadi kamu tekan bahagi. Sebenarnya memang kamu tekan kalkulator dulu, ambil semua jawapan tu letak bawah ni. Tetapi untuk tak mengganggu jawapan di sini, kamu tekan bahagi 2 dan boleh tekan sama dengan, kamu bahagi lagi 8.7, kamu tekan lagi sama dengan, dan bahagi 5 sama dengan, dan akhir sekali kamu akan dapat 0.431905 seterusnya. Okey, jadi itulah answer yang cikgu dapat, jawapan yang cikgu dapat dari situ. Jadi yang ini kalau kamu dapati, kamu boleh tekan kalkulator macam mana pun akan dapat jawapan yang seperti ini, tak masalah. Cikgu boleh cakap tentang beberapa student pelajar yang bermasalah untuk menekan kalkulator. Okey. Dan terus tekan shift cost dan diberi jawapan tu 69.9286. Jika tidak dinyatakan bahawa dia nak jawapan dalam degree dan minit, jadi kamu boleh ikut suka saja 69.986 darjah. Katakanlah dia nak dalam darjah dan minit, kamu tekan saja darjah ini, dia akan bagi 69 darjah 55 minit ada 43. Disebabkan di belakang 55 itu adalah nombor yang lebih besar daripada 29. Okey, kalau 30 dan ke atas kamu tambah 1, jadi jawapan yang cikgu akan bagi ialah 69 darjah 56 minit. Jadi itu saja untuk soalan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan soalan daripada latih diri 9.6. Itu penggunaan formula cos. Okey, jadi kita bacakan soalan dulu. Farid menjalani latihan memanah di sebuah padang. Raja di sebelah menunjukkan 2 buah papan sasaran yang perlu dipanah oleh Farid. Jarak di antara Farid dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing ialah 25 meter. Okey, jadi Farid ada di sini. Okey. Jarak di antara Farid dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing ialah 25 meter dan 45 meter. Kedudukan Farid mula memanah ialah 3.8 darjah antara papan 1 dan papan 2. Hitung jarak di antara papan 1 dengan papan 2. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan ni? Okey, jadi cikgu ada list kat sini cuma formula cos saja. Kenapa? Sebab tak perlu formula sin sini. Okey, masa mana kita tahu? Masa bila kita gunakan formula cos, cikgu ulang balik. Apabila kamu tengok ada 2 jari di situ. 2 jari di situ maknanya kamu ada 2 sisi dan kemudian kamu ada sudut di antara 2 sisi itu, dan yang kamu nak cari yang di depan dia. Okey, nak cari di depan 2 sisi ada. Jadi kamu tak ada yang dinamakan sebagai pasangan. Okey, jadi lebih tepat lagi keadaan 2 jari ini kamu nak cari yang di depan. Okey, dan sudut ada di tengah. Okey, jadi ini adalah panjang A dan sebelah sini ialah B dan C. B dan C boleh di mana-mana di antara 2 sini. Kita tak tentukan. Jadi dari sudut sini adalah nilai E. Jadi untuk mencari nilai jauh panjang dan, ataupun kedudukan ke jarak di antara papan 1 dan papan 2 ialah nilai A, iaitu kita kata A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 B C darab dengan cos E. Okey, dan kita tekan kalkulator untuk keseluruhan panjang sisi ini dan cari punca kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tolak 2 darab 25
darab 45 darab cos 38. Jadi kita dapat 876, tapi itu nilai A kuasa 2. Jadi kemudian nilai A adalah punca kuasa 2 bagi nilai yang cikgu dapat ni 876.97 ni. Jadi kita cari punca kuasa 2 untuk nilai tersebut, dan kita dapat 29.614. Dia sebenarnya 4 ni 3 sebenarnya, tapi cikgu nak berikan kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi 3 tu akan bertukar 4 kerana belakang tu adalah nombor yang lebih besar daripada 4. Jadi yang ini adalah meter. Itu saja. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Frank memacapkan 4 batang besi pada permukaan tanah dan memasang dawai untuk membina sebuah ampaian. Lakaran bagi ampaian yang dibina oleh Frank ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Dawai AB adalah selari dengan dawai DC. Hitung jumlah panjang dawai yang diperlukan oleh Frank. Jadi kita sebenarnya yang tak ada, nak dawai yang tak ada tu cuma AD saja. Okey, tapi soalan ni tidaklah semudah itu. Sebab apa? Maklumat tu tidak ada, tak cukup untuk kita terus mengira panjang AD. Jadi yang diperlukan adalah panjang dawai. Panjang dawai ialah DC, CB, BD, PA dan AD. Okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan ni? Okay, jadi cikgu bacakan semula apa maklumat yang belum dilabel lagi, iaitu panjang dawai AB adalah selari dengan panjang dawai DC. Yang DC dengan AB adalah selari. Jika selari, sudut di sini, kalau cikgu labelkan sebagai X, adalah sama dengan sudut di sini, nilai X, iaitu sudut zigzag. Z, C kepada D, D kepada B, B kepada ni. Jadi celah sini dengan celah sini adalah mempunyai nilai sudut yang sama besar. Jadi bagaimana kita nak dapatkan sudut X ni? Kenapa kita dapat sudut sini? Sebab kita dalam segitiga AB ni cuma ada 2 maklumat. Tapi dalam segitiga BCD kita dah ada 3 maklumat, iaitu semua sisi. Jadi untuk mencari sudut X di sini, kita akan menggunakan formula cos. Jadi cikgu ulang balik bahawa satu penggunaan formula cos ialah mendapatkan salah satu sudut jika ketiga-tiga sisi segitiga ini diberikan panjangnya. Okey, jadi dalam kes ini kita akan carikan nilai X di situ, dan kita akan gantikan di sini. Okey. Jadi bagaimana kita dapatkan tu? Kita akan menggunakan formula cos dalam bentuk yang bukan original ni, iaitu cikgu akan tukarkan kepada menjadi subjeknya cos A. Jadi pertama 2BC cos A, cikgu pindah ke kiri. Jadi A kuasa 2 kita bawa ke kanan. Jadi kita kata B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi nilai cos A adalah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Jadi isu sekarang, yang mana A, B dan C? Okey, jadi untuk penggunaan formula cos ini kita tengok sudut ada di mana? Sudut ada di sini. Panjang yang bertentangan dengan sudut tu yang mana? Yang ini 8. Jadi 8 ini adalah A, dan X ini adalah A capital. Okey? Jadi B dan C tu mana-mana saja antara 5 dengan 10. Jadi dalam kes ini kita kata cos X adalah B dengan C, 5 dengan 10. 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 per 2 darab 5 darab 10.
Dalam kes ini nombor tu tak complicated. Jadi cikgu akan tekan calculator untuk nilai atas. 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Itu 61. Yang di bawah ialah 100. Okey, jadi iaitu 0.61. Itu nilai cos X. Jadi nilai X adalah shift cost untuk nilai tersebut lah. Okey, shift cost dia akan keluar cos negatif 1 untuk 0.61. Tapi kamu sebenarnya tak perlu tulis macam ni. Kamu dah dapat 0.61/100 atau 0.61. Terus tekan saja shift cost. Shift cost dan sama dengan kita dapat 52.4104. Jadi untuk nilai di sini cikgu gunakan sampai 2 tempat perpuluhan saja, kerana tempat perpuluhan ketiga itu nilainya kosong. Okey, jadi kita akan gantikan di sini, tapi yang penting lagi ialah di sini. 52.41 darjah. Jadi satu lagi penggunaan cos, cikgu ulang balik, adalah kalau kita mencari sisi yang bertentangan dengan sudut, di mana dua sisi yang bersebelahan dengan sudut itu diketahui, iaitu dua sisi diketahui dan sudut di tengah pun diketahui, dan kita nak mencari panjang sisi yang bertentangan dengan sudut. Jadi kita akan gunakan formula cos dalam bentuk yang original. Okey, jadi nilai AD itu adalah A, tapi kita boleh letak sebagai AD kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 sebab ni A. Jadi B dan C adalah sama. Tolak 2 darab B darab C dan darab cos 52.41. Jadi yang ni terus kita dapatkan AD terus. Kita tekan kalkulator seluruh ini iaitu 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos 52.41. Jadi kita dapat 77.9986. Jadi nombor ni cikgu tak nak salin sebab dia akan memberi kesan pada jawapan, dan terus kita tekan kalkulator untuk punca kuasa 2 untuk nilai tersebut, iaitu 8.83168. Jadi kalau cikgu bagi pada 4 tempat perpuluhan, dia akan bagi 8.8317. Itu saja. Tapi rupanya tak habis lagi. Kita nak panjang dawai yang diperlukan. Jadi panjang dawai ialah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 10, 5, 8, 10, 10 dan berapa? 8.83. 13 23 tambah 83 iaitu 41.83. Anyway, sebelum kita habis berhentikan, kena beritahu kamu bahawa ini kita bukan bercakap tentang perimeter. Kalau perimeter tak termasuk panjang BD. Tapi yang ditanyakan di sini ialah panjang dawai yang diperlukan untuk membina ampaian. Seluruh keempat ataupun 5, 1, 2, 3, 4, 5 sisi yang ada di sini.
sama. Seterusnya, soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan rumah 4 orang rakan, iaitu Amin, Ilya, Johan dan Radin. Pada hari raya, Amin ingin menziarahi ketiga-tiga buah rumah rakannya itu. Amin bercadang untuk membawa Ilya dan kemudian menghantarnya semula sebelum pulang ke rumah. Berapakah jumlah jarak bagi keseluruhan perjalanan yang akan dilalui oleh Amin? Okey, jadi jarak perjalanan itu ialah Amin ke rumah Ilya. Lepas tu daripada rumah Ilya, kita boleh pergi rumah Johan dulu. Sama ada pergi rumah Johan dulu atau rumah Radin dulu tidak menjadi hal. Okey, sebab kalau pergi rumah Radin kemudian pergi rumah Johan. Kalau pergi rumah Johan, pergi rumah Radin. Boleh je mana-mana, tetap menggunakan panjang sama. Okey, jadi cikgu letakkan graf ni. Kita daripada rumah Ilya, kita pergi rumah Johan. Dari rumah Johan, kita pergi rumah Radin ataupun Amin pergi. Okey, dah sampai situ, pulang balik ke rumah Ilya. Dan dari rumah Ilya balik ke rumah Amin. Jadi ada jarak yang dah ada, iaitu rumah Amin ke rumah Ilya ialah sebenarnya rumah Ilya tu patutnya dekat sini, iaitu 8 km. Okey. Jadi dari rumah Ilya ke rumah Johan tak tahu. Dari rumah Johan ke rumah Radin pun belum tahu. Dan kemudian rumah Ilya ke rumah Amin lah 8 km. Okey, jadi kita perlu, mungkin kita akan dapatkan ada maklumat tambahan tak selain daripada itu. Okey, jadi kita tahu sini 9, sini 9.5. Jadi kita boleh dapatkan seluruh jarak ini menggunakan formula cos, iaitu kita tahu Amin kepada Johan 9 km, ikut jalan sini lah. Dan Amin kepada Radin, dan kemudian kita ada tahu sudut 120 darjah di situ. Okey, jadi kita nak kira jarak rumah Johan kepada Radin dulu. Okey, Johan kepada Radin kuasa 2 sama dengan, itu panjang ini, panjang A. Jadi B dan C, ini B dan ini C. Kalau kamu nampak macam tak logik panjang ni, itu bukan purpose dia, sekadar beri gambaran saja. Okey, jadi 9 kuasa 2 tambah 9.5 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 9.5 dan darab cos 120 darjah. Jadi kita dapat panjang JR dengan mencari punca kuasa 2 bagi jawapan ini. Jadi kita kata 9 kuasa 2 tambah 9.5 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 9.5 darab cos 120 darjah, iaitu 256.75. Dan untuk mencari panjang sebenar, kita punca kuasa 2, iaitu adalah 16.023 kilometer. Okey, itu keseluruhan ini. Okey, keseluruhan. Okey, jadi yang ini kita dapat panjang ini ialah 16.023. Okey, jadi Johan kepada Radin ni kita dah tahu, iaitu 16.023. Tapi Radin Ilya atau Ilya ke Johan, okey, jadi yang itu kita perlukan sedikit bantuan lah.
Jadi kita perlukan, nampaknya di sini kita perlukan menggunakan formula sin nampaknya. Okey, di formula sin, kalau formula sin ialah sebab yang ini dengan ini bertentangan. Kita dah tahu. Jadi kita nak tahu yang mana sekarang. Bila dah tahu yang itu, kita boleh tahu sudut di sini. Kita boleh tahu kalau kita labelkan sebagai X, dan sebab X ni bertentangan dengan 9.5. Bila kita dah tahu yang itu, kita boleh tahulah Ilya pada Johan, Radin kepada Ilya. Oh, okey. Dalam kes ini mungkin kita tak perlukan kod. Jadi kita dah tahu adakah Johan, Ilya pada Johan tambah Radin pada Ilya. Okey, dua-dua ini sebenarnya kita tak perlulah. Kita tak perlu tahu salah satu. Okey, jadi sebab perjalanan Ilya pada Johan yang ini, dan kemudian dia dah Johan pergi ke Radin, dari rumah Radin kita pergi ke rumah Ilya saja. Jadi walaupun kita tak tahu kita tak tahu satu persatu, tapi kita tahu jumlahnya adalah 16.023. Okey, jadi memang soalan ni nak suruh guna formula cos sahajalah nampaknya. Jadi cikgu ingat tadi kita akan kena gunakan formula sin. Okey, tetapi sebabkan kamu dah belajar, jika idea itu tidak keluar, boleh je kamu gunakan apa-apa. Okey, sebab ini adalah pendahuluan chapter, jadi mungkin boleh guna, mungkin tak boleh guna. Okey, jadi jarak keseluruhan adalah 8. Okey, jadi jarak keseluruhan JK adalah 8 km tambah 8 ini darab 2 ada 2 kali, tambah 16.023 pun ada 2 kali. Okey, Amin lihat ini. Okey, right. Jadi 2 kali masing-masing lah. Jadi 8 darab 2 tambah 16.023 pun darab 2. Kita dapat 48.046 kilometer. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada masa yang akan datang untuk discuss latihan intensif 9.2 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu kita nak memulakan dengan latihan intensif 9.2. Jadi kita mulakan dengan soalan nombor 1. Sekeping kad berbentuk segi 4 selari. Okay, cikgu dah cuba lukis sekeping kad dengan ataupun gambar untuk sekeping ataupun gambar rajah untuk satu bentuk segi 4 selari. AB dan CD adalah selari, AD dan BC adalah selari. Okey, diberi panjang dua perpenjuru kad itu masing-masing ialah 6 cm dan 9 cm. Jadi kalau kamu tengok perpenjuru, apa yang dikatakan perpenjuru tu? Yang ni tepi, okey? Yang merah ni nama dia perpenjuru. Perpenjuru, jadi diberitahu yang panjang tu 9, yang pendek ni 6. Okey, jadi kita boleh label lah 6 dengan 9. Jadi cikgu mungkin label 4.5 sebab dia akan terbahagi dua di tengah ni. Kalau kamu cuba lukis memang akan jadi macam tu Di sini akan jadi 3 cm dengan 3 cm. Centimeter ke? Ya. Okey, centimeter. Okey. Jadi dia kata lagi, sudut tirus antara perpenjuru kad itu ialah 62 darjah. Sudut tirus. Sudut tirus tu apa? Sudut yang lebih kecil pada 90 darjah. Okey, yang mana agaknya? Okey, yang ini nampak besar kan? Jadi 62 tu ke sini. 62, sini pun 62.
Jadi kalau sini 62, sebelah sini, sebab ni garis lurus ni BD ni, jadi 180 tolak 62. Jadi di tengah-tengah tu ialah 118 darjah. Jadi soalannya, hitung panjang sisi-sisi kad itu. Panjang sisi, sebab kita tahu dah, segi 4 selari maknanya yang ini sama panjang dengan yang ini. Yang ini sama panjang dengan yang ini. Okey? Dan dia selari. Jadi kita perlu kira dua sisi sajalah. Jadi formula apa yang sesuai? Formula cos, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos E. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu ini adalah sesuai formula cos? Kerana kita ada contohnya ini tengah-tengah ni di sini, okey, B dan C contoh saja. Jadi kita ada dua sisi, yang tengah yang 3 cm dengan 4.5 dan sudut 62. Jadi kita boleh kira panjang BC. Jadi panjang BC itu adalah nilai A dengan syarat 62 darjah tu adalah nilai capital A. Jadi B dan C tu sama ada 3 dengan 4.5. Jadi kita kira BC dulu. Kita kata BC kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5 darab cos 62. Jadi 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5 darab cos 62. Kita dapat 16.57, tapi itu nilai bagi BC kuasa 2. Jadi nilai BC ialah punca kuasa 2 bagi nilai tersebut. Jadi cikgu tak salin apa-apa kerana cikgu nak menggunakan seluruh nilai ni. Jadi kita punca kuasa 2 saja dan tekan sama dengan, kita dapat panjang sisi itu ialah 4.071. 4.071 cm kalau kita bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan ataupun 4 angka bererti. Okey, lagi apa lagi? Kita dah dapat tahu sisi BC, kita tahu AD, kita tahu. Jadi yang satu lagi yang inilah, iaitu kita gunakan formula yang sama, iaitu DC kuasa 2 sama dengan 3 dengan 4 sekali lagi sama je. 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5, tapi darab dengan cos 118. Jadi 3 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 4.5 darab cos 118, iaitu 41/92. Tapi itu sekali lagi nilai bagi DC kuasa 2. Jadi nilai DC ialah kalau kita tekan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu 6.475 cm jika cikgu bundarkan pada 3 tempat perpuluhan. Okey, itu saja untuk soalan nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada soalan nombor 2 daripada latihan intensif 9.2. Saya bacakan soalannya. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan 3 buah bandar J, K dan L. Diberi bearing K dari J. Bearing K dari J. Bearing K dari J ialah 020. Kita labelkan terus kalau dikata bearing J dari K itu, bearing K dari J ialah 020. Dalam gambar rajah ni memang kita dah utarakan J dan kita tengok pada K. Jadi sudut yang ni ialah yang 20 darjah tersebut. Okey? Kalau dikata bearing K, bearing J dari K, kita kena utarakan di K dan kemudian kita buat satu garisan ataupun daripada garisan K tersebut pada J.
Okey, itu mungkin cikgu akan tambah lagi lah. Okey, dan tambahan ialah bearing L dari J ialah 055. Jadi 055 itu yang ini. 55 darjah. Okey, sebab dia kata bearing L dari J. Jadi dia kata cari jarak di antara bandar K dan bandar L. Okey, jadi itu sajalah ya. Alright, jadi apa yang kita perlukan di sini cuma sudut di tengah ni berapa darjah. Jadi yang kita perlukan di sini iaitu 55 tolak 20 iaitu 35 darjah. Jadi kita dalam segitiga ini kita dah ada sisi J ke L 20 dan J kepada K ialah 15 dan sudut di antara di J itu ialah 35 darjah. Ini adalah perfect untuk penggunaan formula cos, iaitu kamu ada dua sisi dan sudut yang di tengah dan kamu nak mencari panjang yang bertentangan dengan sudut yang diberikan. Okey, jadi itulah nilai A. Jadi KL ni adalah nilai A. Jadi kita kata KL kuasa 2 sama dengan B dan C ataupun B dan C mana-mana saja. 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2BC iaitu 15 dan 20. Dan darab lagi dengan cos 35 darjah. Nanti kita akan dapat jawapan untuk ni. Kita akan cari punca kuasa 2 nilai tersebut dan kita masukkan, kita tak perlu tulis lah. Okay, jadi cikgu ringkaskan. Kita sebaiknya kita tak payah tulis sebab nilai tersebut tidak setepat jika kita singgahkan semua memori dalam sini. Okay, jadi kita tekan 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 20 darab cos 35 darjah. Kita dapat 133.508774 dan punca kuasa 2 untuk nilai tersebut ialah 11.5545 dan seterusnya. Jadi kita bagi 3 tepat perpuluhan atau 4 tepat perpuluhan ikut suka hati saja. 5546 kilometer bila cikgu bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ke soalan nombor 3. Kapal bunga raya meninggalkan sebuah pelabuhan dan berlayar ke arah timur sejauh 28 km. Jadi kapal bunga raya. Okey, bunga raya. Okey, bunga raya kita labelkan R lah. Okey, ke timur. Utara, jadi pelabuhan dekat sini berlayar ke arah timur, jaraknya 28 km. Kapal bunga orkid pula meninggalkan pelabuhan yang sama dan berlayar sejauh 49 km. Jadi arah mana? Cikgu pun tak tahu arah mana. Okey, jadi kita main tembak je lah. Okey, cikgu kata ke arah arah sini. Aku pun tak tahu arah dia apa nama dia. Tak belajar geografi dulu. Okay. Kemudian yang ini kita berkata jaraknya 49 km. Dan kemudian dia kata jika jarak akhir di antara kedua-dua buah kapal ialah 36 km. Jadi cikgu padam sikit. Okey, yang ini pun mungkin tak berapa sesuai 28 di situ sebab kita buat 9 di sini je. Sini cikgu label 28 dan yang ini cikgu label. Okey, kita pergi ke sana. Yang ini kita kata dia adalah 36 km. Ini bunga raya, bunga orkid. Okey.
BR, ini BO. Jadi kita ada satu segitiga di sini. Ini panjang ni 28, 36 dan 49. Jadi soalannya, cari sudut antara laluan kapal bunga raya dengan kapal dengan kapal bunga orkid. Jadi dia nak sudut di sini. Okey, antara jarak bunga raya pergi sana, bunga orkid pergi sana. Cikgu bayangkan saja. Okey, jadi yang ini kita nak tahu sudut di sini. Okey, jadi dalam keadaan ini juga menggunakan formula cos. Formula cos, macam mana kita tahu formula cos? Jika ketiga-tiga sisi diberikan dan kita tak ada satu pun sudut yang diberikan, dan kita nak tahu salah satu sudut. Okey? Jadi tetapi cikgu akan ubah formula ini dulu kepada formula supaya bertajuk cos A. Jadi negatif 2BC cos A, cikgu pindah ke kiri. 2BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Kenapa cikgu repeat yang ni? Ulangan ni kalau kamu pernah tengok video yang lain. Sebab formula ini diberikan pada kamu dan yang ini tidak diberikan pada kamu. Jadi kamu kena reka ataupun kena gunakan. Jadi ni cikgu bahagi dengan 2BC, di sini pun bahagi dengan 2BC di sini. Jadi kita dapat cos A. Jadi dalam kes ni theta ni adalah A. Jadi bila theta adalah A, jadi panjang 36 ni juga adalah A. Okey, jadi kita boleh kata cos theta adalah sama dengan B dengan C, boleh mana-mana je. 49 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tolak 36 kuasa 2 per 2 darab 49 darab 28. Okey, jadi dalam kes ini disebabkan nombor-nombor ni semua nombor bulat, cikgu akan cari nilai di atas, jumlah nilai di atas, iaitu 49 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tolak 36 kuasa 2, iaitu 1889. Bahagi dengan, jadi 2 darab 49, 2 darab 49 darab 28 adalah 2744. 2744. Jadi kalau kita nak tahu nilai theta, sekarang ni adalah nilai cos theta. Jadi untuk tahu, nak menukarkan daripada nilai ini kepada nilai sudut, kamu tekan cos negative 1. Cos negative 1 maknanya shift cos. Jadi kita dapat, kalau cikgu cikgu untuk selamat sedikit, cikgu tekan nombor ni dulu kan. 1889 bahagi 2774, tekan sama dengan, dan kemudian baru shift cos, iaitu 47.08 darjah. 47.08 darjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya, soalan nombor 4. Kita bacakan. Rajah sebelah menunjukkan sebuah kolam berbentuk segitiga MNP. Okey. Pertama kali cikgu tengok soalan ni ataupun gambar rajah ni, cikgu nampak macam dia tu 3 dimensi. Okey? Jadi nampak macam bangun benda tu. Okey? Jadi kamu turunkan dia balik. Kalau kamu nampak dia bertegak macam ni, kamu letak balik situ. Okey? Jadi itulah gambar sebenarnya. Dia adalah 2 dimensi, pandangan daripada atas. Okey? Diberi cos theta sama dengan 45, MP sama dengan 8, PQ sama dengan 7 dan QN sama dengan 4. Encik Raja memasang batu di sekeliling kolam itu. Hitung panjang batu di sekeliling kolam yang dipasang oleh Encik Raja. Kita nak tahu panjang batu di kelilinglah sinilah. So ni jangan nampak dia ternaik ke apa-apa tak. Memang dia pandangan daripada atas. Jadi kita nak tahu panjang apa? Panjang PM tambah MN tambah NP.
iaitu keliling dia tu. Okay, jadi PM kita dah tahulah. PM adalah 8. Kira-kira. Jadi, bagaimana nak mengira panjang-panjang sisi yang lain tu? Panjang MN ni cikgu boleh kira dah, iaitu sebab dia kata cos theta sama dengan 45. Jadi kita gunakan saja soh kahtua yang kita belajar masa term 3. Apa itu soh? Sin adalah opposite over hypotenuse, iaitu bertentangan per hypotenuse. Cos adalah adjacent over hypotenuse, iaitu bersebelahan per hypotenuse. Tangent adalah opposite over adjacent, iaitu bertentangan per bersebelahan. Jadi kalau kita gunakan cos yang ini, kita kata 4/5. Okey, theta ada ke sini. Theta ataupun cos adjacent over hypotenuse, bersebelahan per hypotenuse. Di sini hypotenuse. Okey? Jadi bersebelahan tu 4 lah. Sebab dia bertentangan. Jadi kita kata 4 per MN. Jadi kita dapatlah panjang MN, potong atas, jadi dapatlah MN sama dengan 5 meter. Sorry. Okey, jadi MN kita dapat 5 meter. Seterusnya, kita nak kira NP. Bagaimana? Kita tak ada maklumat. Kita cuma ada 2 sisi. Kita perlukan sisi ketiga atau kita perlukan sudut. Tengok keadaan lah. Okey, jadi apa kita boleh dapat? Daripada sini, kalau sini 45, panjang MQ ni boleh gunakan Pythagoras theorem saja. Jadi MQ kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2, iaitu 25 tolak 16 dapat 9. Jadi panjang MQ ialah punca kuasa 2 bagi 9, iaitu 3. Sini dapat 3. Okay, kalau kamu rasa panjang ni lebih 3 ni lebih panjang daripada 4 tu, itu bukan purpose untuk lukisan ini. Ya, untuk gambaran saja. Okey, kita masih tak dapat lagi, tapi kita dapat ini dan kita boleh dapat sudut di sini. Dan lepas tu kita boleh dapatlah sudut di sini. Bila dapat sudut sini boleh kita dapatkan panjang NP. Jadi nak dapatkan sudut di sini macam mana? Gunakan formula cos juga, tetapi yang dalam bentuk yang kalau cikgu suka menggunakan dalam bentuk yang tak original, iaitu yang ni negatif 2BC cos ini cikgu pindah ke kiri. Jadi kita kata 2BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi kamu pindahlah A kuasa 2 ke sana, negatif ni bawa ke sini. Okey, lepas tu sebab cos A ni kata nak duduk seorang-seorang je, jadi dihalau lah 2BC. Jadi B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Dia dapatlah kip cos ni duduk seorang-seorang dekat situ kan. Jadi sekali lagi cikgu ulang, dari mungkin kamu dah mahir, cikgu boleh tahu sekali lagi. Jika kita nak tahu sudut yang di sini atau yang di sini, sini sudut ni adalah A. Okey? Dan kemudian yang berhadapan dengan dia, bertentangan dengan dia ialah nilai A yang kecil itu. Jadi B dan C dah tak ada masalah. Jadi 3 atau 4. 3 ataupun 7. Ikut suka hati saja. Jadi kita kata di sini cos, dia beritahu sudut ke? Tak ada. Okay? Jadi kita gunakan cos A saja. Cos A sama dengan B dengan C tu 3 dan 7. 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Yang tambah tu tak masalah, tolak tu je. Betul, yang bawah ni adalah 2 darab 3 dan darab 7. So kita dapat apa? Kita kira yang atas 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat negatif 6. Yang di bawah dah 2 darab 3 darab 7 dapat 42. Jadi untuk tahu nilai sudut itu, kita akan tekan shift cos. Dia akan keluar cos negatif 1 lah, tapi dalam bahasa Inggeris lah COS. Jadi kamu tekan saja untuk jawapan untuk yang ini. Kalau biasa cikgu akan tekan apa dulu? Tekan negatif 6 per 42 tu dulu. Okay, negatif 6 bahagi 42.
cikgu tekan sama dengan dulu, lepas tu shift cos. Dia akan dapat. Okey, jadi dalam yang negatif ni, apa yang kamu kena tahu, kalau kamu belajar trigonometry form 3 dulu, dalam kuadran kedua, sukuan kedua, nilai sin adalah positif, nilai cos dan tangent adalah negatif. Jadi ini menunjukkan dia dah pergi kepada kuadran kedua, sukuan kedua, iaitu sudut itu lebih pada 90 tapi kurang pada 180, dan kita yang kita dapat ni iaitu dapat 98.21. 98.21. Nak beri 2 ke 3? Bagi 3 lah. 3 tempat perpuluhan darjah. Itu sudut di sini. Sudut yang kita perlukan dekat sini, sebab kita dah tahu sini 90, sini 98 tu, yang sudut sini P apa N ni nak pergi sini. Yang ini mungkin kita labelkan sebagai X ke. Sudut X tu, jadi sudut X adalah 360 tolak 90 dan tolak 98.213. 360 tolak 90 tolak 98.213, iaitu 171 darjah. 171.787 darjah. Okey, dah dapat nilai X, kita boleh dapatkan panjang PN. Iaitu sempurna sangat menggunakan formula cos ini. Iaitu apabila kita ada dua sisi bersebelahan dan sudut di tengah, kita nak tahu panjang yang di depan sini. Okey? Jadi kita gunakan saja, iaitu sudut ini adalah sudut A. Jadi panjang PN ini adalah nilai A. Jadi kita boleh tulis A ataupun PN. PN kuasa 2 sama dengan 7 dan 4 itulah B. 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 4 darab cos 171.787. Jadi kamu tekan kalkulator lah. Okey, jadi 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 4 darab cos 171.787, iaitu 120. Tapi itu tak habis lagi. Itu kuasa 2. Jadi PN ialah punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu kita dapat 10.97. Selepas 7 tu nombor dia 3, tapi selepas 3 tu nombor dia 8. Jadi cikgu bundarkan. Kita ambil, kalau kita ambil nak 3 ke 4, kita ikut sekarang. Okey, 4 lah. 3, 9. Sebab selepas 3 tu 8. Lepas 8 tu nombornya lah 6. Jadi kena tambah 1 lah. Jadi dapat sentimeter. Ada tak dia cakap dia tak nak okey, kalau dia tak ada beritahu kita spesifik dia nak 2 desimal ke 3 desimal, kamu bagi banyak, tak siapa boleh kat beritahu salah. Mungkin jawapan kamu berlainan sedikit daripada buku teks. Kalau kamu gunakan banyak-banyak tu, okey, kat belakang-belakang tu, jadi sini akan lari sikit, tapi biasanya paling lari pun dekat second decimal saja. Okey? Dia takkan lari sampai first decimal ataupun nombor bulat tu. Okey? Lagi banyak decimal kamu gunakan, lagi cepat. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.